Ramai yang masih confused nak beli rumah baru, rumah subsale ataupun rumah lelong. Rumah baru, tuan-tuan beli daripada pemaju ataupun developer. Maknanya rumah ni memang fresh, semuanya baru, korang adalah pemilik pertama rumah tu. Yang paling untung sebab beli rumah baru daripada pemaju ni biasanya banyak sangat promotion. Dapat furniture, dapat aircon, free SPA, free legal fee. Itu yang paling orang suka kalau beli rumah baru. Make sure harga tu betul-betul harga pasaran dan korang kena tunggu mungkin 1-2 tahun baru korang nampak rumahnya, baru korang boleh duduk rumah yang korang beli 2-3 tahun sebelum tu. Rumah subsale ni maknanya rumah second hand, beli daripada owner lama. Dapat tengok rumah tu, boleh masuk, boleh pilih. Ada je orang yang nak jual rumah dia masih baik. Ada juga yang tuan-tuan kena repair sikit. Dari segi harga, nego baik-baik sampailah harga tu ngam pada harga pasaran ataupun lebih rendah daripada harga pasaran. Kalau dapat harga murah, okey, boleh proceed. Kena spend sikit, mungkin rumah tu kena belanja sikit untuk renovation, touch up dan sebagainya. Perlukan modal untuk bayar 10% deposit dan juga SPA tadi. Kalau rumah lelong pula, korang akan beli rumah yang dilelong daripada pihak bank. Kawasannya pun dah stable, pilihan kawasan banyak. Pilih rumah betul-betul, baca PCRan jualan lelong, tengok rumah lelong tu, kawal emosi masa bid. Kebanyakannya bawah harga pasaran, lebih rendah harga dia daripada harga pasaran. Itu yang paling menguntungkan kalau beli rumah lelong. Bezanya juga perlu sedikit renovasi, kena sediakan 10% deposit untuk membeda rumah. Jadi korang tim yang mana satu? Tim rumah baru, rumah subsale ataupun rumah lelong? Jom komen.